Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala beri dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan insyaAllah malam ni kita masih lagi berada pada bab berkaitan dengan kitab puasa. Kitab puasa ni bermula pada muka surat yang ke-65. Dan yang ke muka surat 65 tu kita dah baca. Malam ni sambungan kita muka surat yang ke-66, sunnah-sunnah puasa tu kita baca cepat-cepat. Lepas tu kita pergi kepada rahsia dan adab puasa. Sunnah-sunnah puasa tu tak banyak sangat yang diletakkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi kita boleh tengok muka surat yang ke-66. Faslun fi sunanis saum. Fasal sunnah-sunnah puasa. Dianjurkan sahur dan mengakhirkannya. Sebaliknya disunnahkan menyegerakan berbuka dan berbuka dengan makan kurma. Ni semua benda yang dah kita maklum. Sama ada puasa wajib pada bulan Ramadan ataupun puasa sunat. Cuma untuk sahur pada puasa sunat itu ada beberapa pandangan. Ada pandangan yang mengatakan keadaan sahur bagi puasa sunat sama, kedudukan sunnahnya macam puasa wajib. Bulan Ramadan kita ada sunnah yang namanya makan sahur. Tapi untuk puasa sunat luar pada bulan Ramadan ada beberapa perbezaan pandangan. Ada yang kata sama, ada yang kata tak. Sebab perbezaan itu berlaku kerana ada hadis-hadis Nabi itu meneruskan puasa pada selain bulan Ramadan tanpa adanya sahur. Dan menyegerakan berbuka itu sama saja. Sama ada puasa wajib bulan Ramadan ataupun puasa sunat. Menyegerakan ta'jilul fitr itu ialah termasuk daripada sunnah. Dan itu ialah syiar kepada ahlu sunnah wal jamaah hakikatnya. Sebab ada kelompok tertentu yang berbeza dengan ahlu sunnah wal jamaah menjadikan syiar mereka bila mana berpuasa melambatkan iftar. Tapi untuk ahlu sunnah ianya menyegerakan iftar. Maknanya masuk je waktu, bunyi je azan, lawangan azan, terus berbuka dengan makanan yang ringkas. Itu dia sebut situ pun kurma. Dan memang itulah sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi bila mana melakukan iftar. Dan nak makan makanan yang berat itu ianya dilakukan ataupun diambil selepas daripada menunaikan salat maghrib. Taklah jadi keutamaan mesti macam tu. Tapi nak sebutnya ialah keutamaan. Tapi dari segi kesihatan pun ianya lebih baik macam tu. Kita ambil makanan yang ringan dulu, iaitu kurma. Makanan-makanan yang tidak membebani usus kita. Sebab usus kita ni dah kosong dalam tempoh waktu yang lama.
Bila mana kita pressure dia, tekan dia dengan makanan yang berat, maka dia mengganggu penghadaman. Jadi yang terbaiknya ambil makanan yang ringkas. Tambah pula kurma itu ialah bukan makanan yang biasa, bahkan ia dikategorikan sebagai makanan yang bernutrisi tinggi ataupun kita panggil superfood. Jadi itu ialah tata cara yang dari segi kelakuan Nabi pun macam tu, dari segi sains dan pemakanan pun ianya baik. Kemudian seterusnya dianjurkan bermurah hati di bulan Ramadan. Antara bentuk sosial yang perlu diusahakan bila mana kita berpuasa bulan Ramadan ialah Al-Karam. Al-Karam maksudnya ialah bermurah hati. Ataupun sebahagian dia sebut Al-Jud. Dalam kitab Arab dia sebut wa yustahabbul jud fi Ramadan. Al-Jud ni maksudnya permurah. Tak banyak berkira sangat dalam bulan Ramadan. Pemurah ni dalam erti kata bukan maksud perkongsian material semata-mata. Bagi apa yang kita ada daripada harta, tapi urusan pun dimudahkan, dikurangkan kerenah dalam berurusan. Itu pun masuk dalam elemen murah hati di bulan Ramadan. Melakukan kebaikan, banyak bersedekah dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dianjurkan tadarus Al-Quran. Iktikaf di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir darinya, dan meningkatkan ibadah pada bulan tersebut. Ni dia bercakap atas fokus kepada bulan Ramadan. Memperbanyakkan tadarus, iktikaf, dan juga mempertingkatkan ibadah. Dengan apa-apa saja ibadah. Sebab nanti bila mana kita pergi kepada rahsia dan adab puasa, dia akan sebut tentang pemilihan ibadah pada setiap orang itu berbeza. Ada orang bila mana dia buat satu ibadah, dia boleh fokus satu ibadah tu je. Contoh bila mana dia puasa, dia slow sikit pada baca Quran. Terutamanya waktu tak makan tu. Tapi bila mana dah berbuka, malam tu dia boleh baca Quran banyak. Tapi nak sebutnya ialah setiap pada kita ni kecenderungan beribadah berbeza-beza. Sebab tu kalau kita tengok, ni satu mindset yang ingin dibetulkan. Mungkin sebahagian kita ni cuba menggambarkan, imagine orang-orang pada zaman Nabi ni, iaitu para sahabat, bila mana mereka buat kebaikan, mereka pulung semua kebaikan. Dan mereka ni seakan-akan digambarkan tidak ada apa-apa kekurangan pada semua amal kebaikan. Contoh, semua sahabat kita faham, semayang pun mereka pulun, salat mereka pulun, puasa pun, baca Quran pun, sedekah pun, semua dia sungguh-sungguh. Kita buat satu general punya view, pandangan secara umum macam tu. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri sirah dan juga kehidupan para sahabat, kita akan dapati ada sahabat yang mereka ni fokus pada puasa, gagah pada puasa. Ada sahabat dia gagah pada baca Quran, dia gagah pada salat, dia gagah pada sedekah. Dan sebahagian sahabat mengalami kekurangan pada ibadat-ibadat yang lain. Contoh macam Abdullah bin Zubair, anak kepada Zubair bin Al-Awwam. Puasa dia mengungguli puasa. Ibadah berbentuk salat, baca Quran, dia mengungguli ibadah-ibadah seperti itu. Cuma satu je, dia ni bab sedekah dia payah sikit. Ini seperti mana yang disebutkan oleh isteri dia. Tapi dia ni ahli syurga ke tak? Ahli syurga ke lah. Dia ni ahli syurga. Sama macam ayah dia, Zubair bin Al-Awwam, segala benda baik dia unggul dalam kebanyakan ibadah. Cuma satu je, bila mana berinteraksi dengan orang, dia mudah baran sikit, cengeng sikit. Dan itu jugalah antara punca dia bercerai dengan Asma. Tapi tidak meluputkan kedudukan dia sebagai ahli syurga. Saya sebut benda ni supaya kita nampak bahawasanya ahli syurga di zaman Nabi, iaitu para sahabat, mereka ialah manusia macam kita yang ada kecenderungan-kecenderungan masing-masing. Cuma bila mana kita tidak mendalami kehidupan mereka, kita buat pukul rata semua sekali,
Mereka ni semua kemas semua aspek. Tak, ada kurang, tapi kurang itu ditopak pada bahagian lain. Sebab tu bila mana kita nak promote, nak ajak orang buat kebaikan, kita kena sedar setiap manusia tu ada kapasiti buat kebaikan yang berbeza-beza. Dia minat dekat mana. Kita akan jumpa orang yang kaki puasa tapi sedekah lambat. Kita akan jumpa orang kaki sedekah tapi menuntut ilmu dia slow. Kita akan jumpa orang menuntut ilmu, baca Quran dia payah. Kita akan jumpa orang baca Quran, salat sunat dia slow. Itu realiti yang kita kena sedar. Dan setiap orang dia macam ada benda yang dia lebih minat ke mana. Bila mana kita sedar benda ni, maka kita tak akan jadilah orang yang mudah judge orang. Dia ni kurang sembahyang sunat, dia ni kurang baca Quran, dia ni kurang sedekah. Sebab realitinya kita tak tahu dan tak sedar di mana ruang-ruang kebaikan yang orang tu cenderung. Cuma para ulama bincang dekat mana yang paling kuat sekali antara semua ibadah-ibadah ni. Puasa, salat, baca Quran, tahajud pada waktu malam, sedekah. Dekat mana yang paling kuat sekali pengaruh dia boleh membantu. Maknanya dia punya efek amalan itu kepada akhirat kita, bahkan dalam kubur kita. Dia khilaf di kalangan para ulama, tapi sebahagian para ulama berbincang. Ada yang melihat yang paling kuat sekali kesan dia ialah pada sedekah. Sebab apa? Boleh baca surah Al-Munafiqun ayat 9 dan juga ayat yang ke-10 surah Al-Munafiqun. Orang munafik bila mana dia masuk dalam kubur, dia sedar kemunafikan itu merugikan dia. Lalu mereka pun berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhan, beri kami sikit penangguhan, jangan bagi mati lagi, bagi kami hidup saat kami nak sedekah. Dalam banyak ibadah yang mereka tahu, mereka pilih sedekah. Mereka tak sebut baca Quran, mereka tak sebut salat, mereka tak sebut puasa, tapi mereka sebut sedekah. Itu pandangan lah, pandangan. Tapi kita kena menjadikan kita ada bahagian pada semua. Itu yang paling terbaik. Okay. Dalam As-Sahihain, dalam buku kita balik, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'dharuhu wa ahya al-lail wa ayqadha ahlah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikatan kain beliau. Kain yang Nabi pakai harian, Nabi jadikan kain itu lebih ketat. Sebab apa? Sebab Nabi nak fokus pada ibadah. Itu ialah metafora. Bukan maksudnya kain tu bagi ikat ketat betul. Tapi maknanya tak banyak sangat buat apa-apa aktiviti sosial dengan orang luar, even dengan isteri di rumah pun. Okay. Menghidupkan malam dan membangunkan keluarga beliau. Ulama menyebutkan dua makna dari kata syadda mi'zarah, iaitu mengencangkan ikatan kain beliau. Pertama, meninggalkan, iaitu menjauhi isteri, tidak menggauli isteri. So dia ialah perlambangan, metafora. Yang kedua, kinayah untuk kesungguhan dan menyingsingkan lengan baju dalam beramal. Maknanya bersungguh-sungguh, pulung betul-betul untuk buat ibadah. Mereka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan kerana berharap berjumpa Lailatul Qadar. Okay, itu pasal tentang sunnah-sunnah puasa. Dia combine antara puasa sunat dengan puasa wajib, tapi banyak dia tekan bab puasa wajib di situ. Okay. Kemudian kita pergi kepada rahsia-rahsia dan juga adab puasa. Kita boleh tengok faslun fi asraris saum wa adabuhu. Rahsia-rahsia dan adab puasa. Puasa mempunyai 3 tingkatan, 3 martabat. Puasa umum, puasa khusus, dan puasa khusus dari yang khusus. Muka surat 67, kita tengok dia cuba definekan setiap jenis-jenis martabat puasa tu. Puasa umum adalah menahan perut dan kemaluan dari memenuhi hawa nafsu. Ni yang paling standard, spek paling low sekali, paling rendah sekali, iaitu tahan daripada masuk apa-apa makanan dan tahan kemaluan daripada tak buat benda-benda yang
boleh mengurangkan pahala puasa dan membatalkan puasa. Maknanya dia kawal hawa nafsu dia. Ini umum. Boleh yang ni pun dah bagus dah. Dia bukanlah nak kata yang ni teruk. Yang ni pun dah bagus dah pun. Dah ada ruang-ruang kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang besar. Yang kedua, puasa khusus adalah menahan pandangan, lisan, tangan, kaki, pendengaran dan anggota badan lainnya dari dosa-dosa. Iaitu menahan diri daripada buat dosa, iaitu dosa kecil. Dosa kecil pun dia tak nak terlibat. Dia tahan pandangan mata dia, lisan dia. Sebab puasa umum, dia tahan perut, tahan kemaluan. Tapi boleh jadi pandangan mata, percakapan, penglihatan, kaki, tangan, berjalan, pergi mana-mana, capai mana-mana ni masih lagi besar dan luas akses dia. Berbeza dengan puasa khusus. Maknanya dia lebih isolate, lebih menyendiri berbanding puasa umum. Puasa khusus dari yang khusus yang ketiga adalah puasa hati dari keinginan yang rendah. Yang ni yang paling tinggi, paling premium sekali. Yang ni menjaga lintasan hati. Bila mana melintas je benda-benda yang ada elemen liar, buas, tak cukup, maka dia akan avoid cepat-cepat. Dia akan alihkan benda tu secepatnya. Fikiran yang menjauhkan dari Allah, menahannya dari selain Allah secara total. Puasa ini memerlukan penjelasan yang hadir bukan di sini, pada bab yang akan datang. Iaitu bab berkaitan dengan perkara-perkara yang membantu meningkatkan diri, tazkiyah. Itu pada bahagian ketiga dalam buku ni. Kemudian disebut situ, di antara adab puasa khusus, martabat kedua ni, adalah menundukkan pandangan dan menjaga lisan. Kalau zaman dulu, menundukkan pandangan dan menjaga lisan ni ialah dengan tak keluar bersosial dengan orang. Tapi zaman kita ni, walaupun tak bersosial, sosial tu diganti dengan kaedah lain yang dipanggil dengan media sosial hari ni. Jadi gantian kepada sosial itu lebih berat untuk dihadapi dan mendepaninya berbanding hanya mengasingkan diri di rumah. Sebab realiti hari ni, orang memang dah hidup dalam keadaan tak begitu bersosial secara fizikal. Banyak duduk rumah. Walaupun nampak macam duduk rumah, tapi duduk rumah dengan aktif bermedia sosial. Okay. Dia sebut lagi situ, menjaga lisan dari mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Sekarang yang mengucapkan kata-kata bukan lagi lisan, tapi tangan yang menaik. Dah berbeza dah. Suasana sudah berbeza. Berupa kata-kata yang haram atau makruh atau kata-kata yang tidak berguna. Kalau refer pada zaman dulu, zaman penulis kitab ni, bila mana satu orang tu dia nak cakap benda-benda yang kotor, benda-benda yang fahsyat, benda-benda yang bersifat moral dia tu rendah, orang akan nampak orang tu direct cakap. Tapi zaman sekarang, bila mana satu orang tu dia nak melampiaskan benda-benda negatif ni, dia boleh berselindung di sebalik profil yang berbeza. Kita panggil fake account lah zaman sekarang. Dia tak pakai muka dia, dia pakai muka orang lain. Dia buat dengan nama-nama, dengan page-page yang berbeza-beza. Ni semua benda fitnah, kucak-kacir yang boleh mengganggu kemurnian hati nurani dan sanubari kita ni dalam betul-betul bersosial dengan cara yang baik sesama manusia. Dalam hadis dari riwayat Al-Bukhari, dia sebut situ bahawa Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Maknanya dari segi nilai puasa yang paling terbaik, yang ingin dilihat dan dipandang, diberi nilai oleh Allah Ta'ala, ialah puasa yang ada elemen tazkiyatul lisan, penyucian lidah dan juga penyucian tindakan. Dia bukan cuci usus je. Sebab tu zaman kita ni sekarang, walaupun tak bulan Ramadan, kesedaran untuk mengosongkan perut daripada makan tu dah ada dah pun. Dah ramai dah pun orang kita dah sedar. Orang kita dah terbiasa dengan istilah IF, intermittent fasting. Dah biasa dah benda-benda macam tu.
Sebab IF ni lagi panjang daripada puasa Ramadan pun. 18 jam, 20 jam pun ada. Bahkan ada yang ekstrim sampai 72 jam. Puasa kering, dry fast. Tapi ianya didivertkan, dialihkan ke arah kosmetik semata-mata. Puasa ni untuk mendapatkan kecantikan tubuh badan, untuk mendapatkan kesihatan. Tak salah, benda tu dianjurkan. Sebab memang kekuatan kita dalam ibadah ni memang bergantung pada fizikal yang sihat. Tapi dengan sebab dunia hari ni, dunia yang ada elemen material, orang tengok luaran, jadi dia mengganggu perjalanan sebenar-benar hikmah dan juga sebenar-benar tujuan dan matlamat puasa tu. Okay. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ni tunjuk pada kita sebaik-baik puasa yang ada elemen spiritual, bukan puasa atas elemen jaga diet semata-mata, bukan. Elemen spiritual ialah qaul dan juga amal. Sebab situ dalam hadis Nabi sebut man lam yada' qaul az-zur wal amal bihi. Siapa-siapa yang tak nak tinggal kata-kata yang zur. Zur situ diterjemah dengan perkataan dan perbuatan yang dusta. Zaman kita ni kita boleh nampak elemen zur tu sangat berkembang, berinovasi. Macam saya sebut tadi lah, orang yang nak melampiaskan kata-kata yang buruk ni, dia tak pakai dah muka dia original, dia pakai muka orang lain. Ataupun sekarang blank profile, tak tahu. Itulah realiti yang mengganggu hari ni. Zaman inovasi cukup luas, cukup hebat pengembangan inovasi kemajuan ni. Dalam masa yang sama, kekreatifan untuk buat dosa pun naik sekali. Sebenarnya kreatif untuk buat pahala pun akan ada sekali. Tapi sinonimnya, manusia memang cenderung kepada benda-benda yang negatif dulu. Sebab tu Quran sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu kecenderungan ilham dia fujur dulu, jahat dulu, baru datang takwa. Sebab takwa ni ianya ialah bentuk resisten, kita melawan rintangan. Takwa ialah benda yang bersifat melawan arus. Melawan arus ni bukan mudah. Cuba kita naik benda-benda yang diguna atas air, sampan ke, perahu ke apa. Tuan-tuan cuba dayung lawan arus. Ianya berat. Takwa ni macam tu lah. Hidup kita ni, bila mana kita nak membina takwa, yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim, Qu anfusakum, wahai orang beriman, jagalah, bentengilah diri kamu. Buat benteng ni tujuannya apa? Untuk blok. Untuk blok. Benda tu dah berlalu, dah ada aliran masuk. Kita pun buat satu binaan untuk blok. Takwa ni ialah blok. Buat benteng. Sebab takwa ni mari pada perkataan qawa, yang bermaksud kekuatan, dan sebahagian ulama sebut dia datang daripada al-wiqayah, yang bermaksud benteng. Orang yang bertakwa ialah orang yang sedang merintangi diri dia dengan kebiasaan orang kebanyakan. Sebab tu takwa ni berat. Dan siapa-siapa yang bertakwa, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan takwa dia. Dengan Allah Ta'ala sebut wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa bertakwa pada Allah, pasti ada jalan keluar. Cuma untuk dapat momentum takwa tu, ianya ialah satu perjuangan, ianya ialah satu tapak-tapak yang begitu payah dan berat untuk kita bina. Sebab tu pesanan takwa kena ada tiap-tiap minggu. Pesanan takwa kena ada pada setiap khutbah, ucapan, syarahan, kena ada. Dalam khutbatul hajah, Nabi sebut tentang keutamaan takwa tu. Khutbah Jumaat pun ada sebut tentang keutamaan takwa. Sebab takwa ni ialah kesedaran untuk sedar hidup melawan arus. Hidup kita bukan follow the flow. Kita orang Islam, memang kita sudah ditanam dengan keislaman dan keimanan yang ada dalam Al-Quran, wahyu dan juga sunnah Nabi ni. Apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada dalam wahyu, kebanyakannya bersifat waspada, amaran, danger, hazard, semua benda-benda yang bersifat bahaya. Jadi ini ialah benda-benda yang ada elemen merintang arus. Puasa, kita boleh makan sesuka hati, akhirnya kita stop.
Tak bercakap benda-benda yang mengarut. Orang boleh bercakap sesuka hati. Orang boleh cari tempat sekondusif mungkin untuk bersembang, untuk bercakap, untuk ribah orang. Tambah pada zaman sekarang, nak ribah orang, nak kata dekat orang ni, nak mengumpat ni, dia tak panggil dah perkataan ribah. Dia dah rebrand balik. Sama ada benda tu dibuat secara santai, buka grup WhatsApp, kawan-kawan pun ajak, jom kita pergi minum. Okey, pergi minum. Sembang-sembang, lepak-lepak. Dia bagi nama dia sembang lepak. Kalau yang agak rasmi mungkin dia akan bagi nama perbincangan isu semasa. Tapi dalam tu ribah semua. Kalau guna perkataan ribah, nampak macam jahat sangat, negatif sangat. Tapi kalau guna kita ni bincang isu semasa, kita ni just nak belajar daripada kenegatifan orang, jadi benda tu nampak macam tak teruk. Tapi hakikatnya kontennya sama, cuma rebrand sahaja. Jadi orang yang bertakwa dia akan nampak, okay, ni ruang-ruang yang dia kena merintang, tak follow. Jadi takwa tu benda berat. Saya, tuan-tuan dan puan-puan dan semua yang ada dan mendengar, itulah realiti yang diseru dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Adabnya yang lain adalah tidak mengisi penuh perut dengan makanan di malam hari. Ni antara adab. Tadi dia sebut hikmah-hikmah puasa, martabat puasa. Sekarang dia pergi pada adab, muka surat 67 ni. Antara adab yang betul, walaupun puasa, waktu malam, waktu boleh makan tu, tidaklah makan dengan overload, disebut situ. Mengisi penuh perut makanan di malam hari. Sebaliknya hanya makan sebatas kebutuhan, sebatas keperluan sahaja. Yang inilah yang akan kacau kualiti puasa. Puasa ni tuan-tuan, dia sangat kuat. Kuat dari segi elemen kesihatan, kuat dari segi pembinaan spiritual. Bahkan kalau kita tengok, puasa ni antara lelaki dengan perempuan, jantina mana yang perlu lebih mengetahui dan mengaplikasikan puasa? Lelaki berbanding perempuan. Sebab kalau kita study dari segi perubatan pun, yang akan stabilkan hormon orang lelaki ni ialah puasa. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis, Nabi sebut seruan kepada pemuda untuk berkahwin. Nabi sebut, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa-siapa yang mampu nak kahwin, maka kahwin. Siapa yang tak mampu, Nabi suruh apa? Nabi suruh puasa. Sebab puasa ni ada nilai qawwam. Dia menaikkan elemen of leadership dalam diri manusia, dalam diri lelaki. Sebab tu tuan-tuan tengok Nabi Daud yang berstatus raja, apa amalan dia? Puasa sehari, sehari iftar. Raja, tuan-tuan boleh bayang, ni bukan raja negeri, bukan pemimpin negara secara umum, memerintah beberapa belahan daripada dunia. 2/3 pada dunia di bawah taklukan Nabi Daud. Seorang raja, dia boleh makan apa yang dia nak, seenak apa, dia boleh order, dia boleh kostum makanan tu. Tapi dia tahu bahawasanya seorang pemimpin untuk mengekalkan elemen of leadership dalam diri itu ialah dengan berpuasa. Kalau tak mampu puasa, orang lelaki jadilah orang yang pandai mengatur pola pemakanan dia. Paling kurang lah. Paling kurang. Sebab itulah yang akan menjaga qawwam dia. Kan Quran sebut dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamun. Kita baca surah Sajdah, Tuhan sebut wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan kelompok tertentu itu sebagai pemimpin yang diberi hidayah selama mana mereka sabar. Sabar situ ada sebahagian ulama tafsir masukkan dalam makna sabar itu ialah menahan lapar. Jadi yang paling dominan untuk mengamalkan itu ialah lelaki. Dan keliaran dan kebuasan, termasuk kelembapan dan slownya kepemimpinan juga berpunca daripada bermakanan. Satu orang tu dia tak boleh jaga, puasa dia tak berlaku pada orang lelaki lah khususnya. Okay.
Jadi itu ialah benda yang disebut sebagai adab di sini. Jadi bila mana waktu boleh makan, jangan pulut. Puasa ialah satu proses untuk kosongkan perut. Waktu tak puasa, itu bukan ialah satu keizinan untuk makan sebanyak mungkin. Sebab nilai puasa tu akan drop. Okay. Sebaliknya hanya makan sebatas kebutuhan ataupun keperluan, kerana hadis yang dibawa tu, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Tidaklah anak cucu Adam itu mengisi bejana yang lebih buruk dalam tubuh badan dia ataupun dalam kehidupan dia, melainkan dengan mengisi perut. Jadi antara benda yang buruk, hadis ni kalau kita tengok, dia takhrijkan pada muka surat akan datang 119, 120, pada nota kaki 147. Dia kedepankan dulu, so dia tak sebut di sini. Dia kata tidak ada benda yang paling buruk diisi oleh anak Adam itu melainkan perutnya. Tapi hari ni tuan-tuan, kalau kita tengok, antara fitnah jugalah, antara benda yang berlaku di sekeliling kita ni, orang akan promosi kita dan orang akan manipulate manusia ni pada perutnya. Sebab tu ada orang pernah sebut, dia berbentuk pesanan dalam rumah tangga. Orang perempuan kalau nak jaga suami, jaga perut dia. Banyak maksud tu tuan-tuan. Jaga perut dengan load sebanyak mungkin makanan. Satu. Yang kedua, jaga perut dengan jaga pola makan dia. Ada orang dia faham dengan satu side je. Okey, kita jaga suami dengan kita masak je sedap-sedap sampai dia sama dengan perempuan yang pregnant juga. Jadi itu juga antara bentuk kesilapfahaman dalam memahami konteks asal. Sebab kalau kita buat macam tu, maka leadership dia akan turun, dia punya fokus dia punya kognitif pemikiran dia pun akan terganggu. Jadi ada berbagai-bagai ruang yang ingin dilihat, yang ingin kita fahami di situ. Okay. Kemudian dia sebut situ pada muka surat 67, bila di awal malam sudah kenyang, maka orang tersebut tidak dapat mengawal manfaat di sisa malamnya. Tujuan puasa bukanlah puasa siang hari, malam tu bukan untuk makan. Tapi malam tu untuk buat benda-benda lain, membina strength ataupun kekuatan pada bahagian-bahagian lain. Demikian pula, bila dia kenyang saat sahur, maka dia tidak mengambil manfaat dari waktu menjelang zuhur. Dengan sebab makan banyak waktu sahur, maka mudahlah untuk tidur. Kerana banyak makan menyebabkan kemalasan dan menjadikan badan terasa berat. Allah Ta'ala memang dah design tubuh kita ni untuk makan makanan dengan gaya sederhana. Semua orang macam tu. Cuma kitalah yang overload, kita tambah beban. Sepatutnya sederhana je, kita yang tambah beban tu. Tujuan daripada puasa, muka surat yang ke-68, terlewatkan dengan banyak makan. Kerana yang dimaksud darinya adalah supaya dia merasakan kelaparan dan meninggalkan syahwatnya. Sebab memang Allah Ta'ala design tubuh kita ni, kita tak bercakap dari segi spiritual lah, kita bercakap dari segi anatomi tubuh badan. Tubuh kita ni memang sesuai dengan lapar. Sebab bila ada je kelaparan yang berlaku pada tubuh, maka tubuh kita ni akan optimumkan sistem dia. Sebab tu hari ni orang duk pening kepala kan. Sakit yang bermacam-macam. Sakit-sakit kronik ke, sakit-sakit berkaitan dengan saraf, kau orang duk fikir, saya kena ambil ubat tu, saya kena ambil ubat ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca Ad-Da'u wad-Dawa oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia ada tulis kitab berkaitan dengan ubat dan penyakit, dan dalam tu dia angkat isu tentang jenis-jenis makanan yang ada unsur rawatan, ada unsur penawar, ubat apa semua. Tapi conclusion in the end, dia kata paling last sekali, membanyakkan lapar ialah kemuncak kepada pembaikan tubuh badan. Tubuh badan kita ni memang Tuhan design untuk tidak terlalu kenyang. Bila terlalu kenyang, maka akan ada sistem failure, akan berlaku kegagalan sistem dalam tubuh badan. Jadi cara nak reset balik ialah memang kena lapar balik. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang kena penyakit kronik, kronik apa pula? 3 serangkai ke? Penyakit yang berkaitan dengan kanser ke? Berkaitan dengan buah pinggang ke apa? Last sekali kebanyakannya akan sebut tentang keperluan untuk menahan diri. Lapar.
Yang terbaik dia puasalah atas nama ibadah. Tapi kalau dia tak niat ibadah pun, berlapar itu memang akan ada kesan yang sangat baik pada tubuh badan atas nama kesihatan. Tapi kita orang Islam, kita tahu lapar tu Tuhan telah upgrade nilai dia kepada yang lebih baik lagi, iaitu lapar dengan niat ibadah. Bukan lapar dengan niat semata-mata nak sihat tubuh badan, boleh buat macam-macam. Bukan yang tu saja. Okey. Muka surat 68 lagi. Puasa tatawwu'. Puasa tatawwu' dalam kurungan sunnah dan urutan-urutannya. Puasa sunat lah ni. Adapun puasa tatawwu', ketahuilah bahawa dianjurkan berpuasa lebih ditekankan pada waktu-waktu yang utama. Di antaranya, sebahagian ada dalam setiap tahun. Seperti puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, puasa Arafah, puasa Ashura, puasa 10 Zulhijjah dan Muharram. Jenis-jenis puasa sunat ni yang dia sebut, yang memang berlaku sepanjang tahun, iaitu 6 hari di bulan Syawal. Walaupun ada perbincangan di kalangan mazhab, ada mazhab yang menolak puasa 6 hari di bulan Syawal ni, iaitu mazhab Maliki, dengan alasan-alasan mereka. Cuma nak katanya yang jumhur kita dengar ialah puasa 6 hari di bulan Syawal itu ialah benda yang memang sabit daripada hadis pun. Dan ianya ialah salah satu bentuk pengekalan momentum. Dah habis puasa bulan Ramadan 30 hari, 28, 29 hari, meneruskan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu ialah pengekalan momentum. Tapi sebab hari ni culture, budaya yang kadang-kadang mengacau elemen-elemen dan momentum-momentum ini untuk tetap subur, dengan banyaknya jamuan-jamuan, kenduri-kenduri yang tak terkawal, yang mengakibatkan kita tak boleh nak jaga momentum tu. Sebab kalau tak buat kenduri apa-apa, dilihat sangat begitu suram. Dan memang tabiat yang kita kena akui, kita orang Asia ni, orang Melayu Malaysia ni, kita dan makanan ialah benda yang sangat rapat. Sebab tu kita tengok food festival ni tak dan 2 bulan akan ada selalu. Even kita di Perlis pun selalu dengar food festival. Food festival tu pula makanan-makanan yang hipster juga lah, makanan-makanan yang kadang-kadang dahsyat-dahsyat dia punya idea dan inovasi dia tu. Dan bila mana makanan tu inovasi dia dahsyat, dia mari sekali lah dengan ingredient yang dahsyat juga lah dalam tu. Jadi benda-benda ni dia menjadi punca jugalah terbantutnya. Apa saja bentuk-bentuk perkumpulan akan rasa hambar. Kalau buat apa-apa perjumpaan, kalau tak ada apa-apa jamuan kenduri ni, orang macam kurang attraction sikit. Dia tak apa minat benda tu. Itu ialah kekangan budaya juga yang membantutkan benda-benda macam ni boleh berjalan dengan baik. Last sekali balik pada diri sendirilah untuk kawal macam mana, untuk jadikan boleh ke tak boleh untuk duduk dalam momentum yang baik. Sebab tu ada kawan-kawan ustaz-ustaz ni yang saya kenal ni selalu tanya, macam mana nak mengelak kalau orang buat jamuan ataupun orang panggil makan. Beritahulah macam mana kita beritahu bid'ah tak boleh buat. Beritahulah yang betul. Macam saya sendiri, saya terpaksa ambil pendirian itu. Saya beritahu, kalau nak bagi makan, saya prefer bungkus. Saya jarang terima untuk makan pada waktu malam ataupun lewat malam. Dulu 2-3 tahun lepas saya terimalah. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok kuliah saya yang dulu, saiz dia lain sikit. Ni saiz dia lain sikit. Beza pula. Okay. Kesedaran itu ambil masa untuk faham. Kesedaran tu ambil masa, saya akui. Tapi waktu yang dulu pun saya sendiri tak rasa benda tu betul. Cuma kekuatan tu nak bagi boleh dapat tu, dia ambil masa. Bila mana dah dapat, kita agak sayang dan agak rasa rugilah kalau kita patah balik. Jadi caranya hanya manage sahaja. Saya lebih prefer dengan cara macam tu. Sebab kalau kita yang sudah menjadi tempat orang rujuk, kita tak boleh nak kawal benda tu, maka siapa lagi yang akan mengawalnya? Itu sudut pandang saya lah. Saya tak anti, cuma saya kata kalau nak buat, saya prefer lebih baik. Sebab tu kalau yang jenis nak buat kenduri ni, saya lebih suka untuk maklum awal sikit. Saya agak takut sikit lah kalau ada masjid. Tapi
di Perlis ni dia taklah begitu aktif sangat lah. Lepas kuliah ada makan, tak semua masjid seaktif itu. Tapi kalau ada yang buat, saya lebih prefer untuk beritahu awal. Macam tu lah saya berurusan dengan orang-orang yang duk panggil kita kuliah ni. Saya akan beritahu, kalau ada kenduri nak buat makan lepas kuliah, beritahu awal. Sebab apa? Saya akan skip beberapa makanan di siang hari untuk bagi ruang sosial tu. Taklah kita tolak semua. Tapi untuk saya sendirilah, kalau ada masjid, ustaz malam ni ada makan, okey, dia beritahu aku 10, saya tak makan dah tengah hari, petang pun saya tak makan. Sebab itulah cara. Kalau tolak, semata-mata tolak, kadang-kadang orang rasa payahlah dia ni, kita nak bersosial pun susah. Okey, saya akui benda tu sebab kita kena terima je lah, agak realistik. Tapi beritahu, dia agak. Tapi kalau yang tiba-tiba, kadang-kadang saya ambil pendirian, terpaksa menolak juga lah. Sebab kita dah susun jadual makan kita macam mana. Kita ada last meal pukul berapa, tiba-tiba dia kata okey ada makan. Ada makan, jadi saya lebih prefer untuk bungkus supaya meal tu dibawa ke keesokan hari dan ke jam yang seterusnya. Itu disiplin sajalah. Sebab ada kawan-kawan tanya nak buat macam mana. Sebab ada kawan kata payah nak tolak. Payah ke senang tu sebenarnya depend diri sendiri je sebenarnya. Saya tak nampak alasan tu kerana orang, alasan tu kerana kekuatan diri. Kok mana pula saya nampak kekuatan diri je. Dia bukan alasan kerana orang sangat. Orang dah buat saja. Orang dah buat, ya kita tidak mengecewakan orang. Kita taklah tolak, cuma kita adjust, suruh dia manage. Okey, kita boleh duduk sembang tapi kita tak ambil. Dia packing, okey lebih baik. Itu lebih baik lah. Cuma nak sebutnya, tetap kitalah yang menjadi pengubahnya, bukan orang lain yang mengubahnya. Itu semua kita sendiri. Kemudian disebut lagi situ, sebahagiannya ada yang terulang setiap bulan, seperti awal bulan, tengah dan akhirnya. Barang siapa berpuasa di awal bulan, tengah dan akhirnya, dia melakukan kebaikan. Hanya saja yang paling utama adalah menjadikan 3 hari, iaitu hari putih, 13, 14 dan 15. Jadi dia ada yang datang tiap-tiap bulan, dia ada yang datang tiap-tiap tahun. Kita pergi lalu azan dulu.
Okey. Kita sambung balik apa yang penulis sebut tu. Dia kata ada puasa yang datang, puasa sunat yang datang pada setiap tahun, iaitu puasa 6 Syawal. Lepas pada tu yang dia sebut situ puasa Arafah, Ashura, 10 Zulhijjah, Muharram. Ada puasa yang datang pada setiap bulan, iaitu puasa hari putih 13, 14 dan 15. Sebahagian lagi dia sebut ada yang berulang setiap pekan, iaitu setiap minggu, iaitu Senin dan Khamis. Senin hingga hari Khamis. Puasa tatawwu' yang paling utama ialah puasa Daud. Paling optimum sekali ialah puasa Nabi Daud. Sehari puasa 24 hours dry fasting, sehari iftar. Cuma ada orang dia pernah clarify, dia pernah minta penerangan. Puasa Nabi Daud ni sehari puasa, sehari tak puasa tu maknanya hari yang puasa tu macam kita puasa Ramadan tu kan. Iaitu daripada terbit matahari sampai terbenamnya matahari, lepas tu malam kita makan. Okay. Ada pandangan kata puasa Nabi Daud macam tu, iaitu puasa siangnya, malam makan, esok tak puasa. Tapi yang saya tahu dan saya cek, kebanyakan yang menyebut puasa Nabi Daud ialah 24 jam dry fasting, tak makan terus 24 jam. Esok 24 jam boleh makan. Seterusnya macam itulah, berterusan. Cuma ada orang dia tanya, kalau dia nak buat macam puasa siang je, malam, okey, dia jadi puasa sunat lah. Dia tak panggil puasa Nabi Daud lah, puasa sunat. Puasa sunat sehari, esok tak puasa. Hari ni puasa, esok tak puasa. Dia nak buat macam tu. Tapi pastikan dia jangan langgar hari-hari yang dilarang untuk puasa tu. Macam hari Tashrik apa semua tu tak boleh lah. Hari raya apa semua tu tak boleh. 5 hari tu memang tak boleh. Okay. Dan itulah yang paling utama sekali bagi puasa sunat di kalangan umat Nabi Muhammad tu. Dan dia pun sebut situ, iaitu berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dan hal itu menyatukan 3 makna. Cuma saya nak berhenti situ je untuk malam ni, sebab saya ada kuliah online pula lepas pada ni. Jadi kita berpada situ lah kot. Kita berpada muka surat 68, dekat penerangan tentang puasa Daud itu. Jadi setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.